Macam mana kalau anda tak boleh lupa apa-apa langsung? Setiap perbualan, setiap emosi, setiap saat dalam hidup anda. Kondisi ni namanya hyperthymesia, satu memori autobiografi yang luar biasa. Dan untuk seorang lelaki di Amerika, ini bukan fantasi. Ini realiti hidup dia. Otak dia secara automatik rakam semua benda. Perbualan, emosi, sampaikan cuaca hari tu. Macam seluruh hidup dia dirakam dalam video HD yang tak boleh dipadam. Cuba tanya dia pasal mana-mana hari dari masa lalu dia. Contohnya, 3 Mei tahun 2002. Dia boleh ingat hari apa dia makan, sampaikan apa berita utama dunia masa tu. Bunyi macam kuasa paling hebat, kan? Tapi hakikatnya, ia satu mimpi ngeri. Bagi kita, masa sembuhkan luka. Bagi dia, setiap luka tu rasa macam baru semalam. Dia tak boleh lari dari pergaduhan lama, kegagalan yang memalukan atau kenangan sedih. Setiap memori itu datang sekali dengan emosi asal dia, tak pernah pudar. Semua ni membawa pada tekanan emosi yang berterusan, kemurungan dan keletihan mental. Otak dia tak pernah senyap, tak ada rehat langsung, siang atau malam. Kondisi ini sangat jarang berlaku, kurang dari 100 kes je di seluruh dunia. Saintis nampak aktiviti otak dia luar biasa, tapi tak ada cara untuk padamkan ia. Dan ni buat kita sedar, melupakan ni bukan satu kelemahan. Ia sebenarnya satu anugerah. Sebab dengan melupa, barulah kita boleh sembuh, teruskan hidup dan rasa tenang. Tapi persoalan besarnya, kenapa otak mereka macam ni? Sampai sekarang, ia masih misteri. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube Wow Mind Blowing. Dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!